Monumen Islam Samudra Pasai merupakan sebuah bangunan megah sebagai ikon kejayaan peradaban kejayaan kerajaan Islam Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Monumen ini berada di Gampong Buringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Bangunan ini merupakan cagar budaya Aceh Utara dan merupakan tempat tujuan wisata yang ramai dikunjungi.